Selama lebih 200 tahun, Rumah Putih atau White House menjadi simbol kepada presiden dan demokrasi di Amerika Syarikat. Ia mula dibina pada tahun 1792 semasa pentadbiran Presiden Amerika Syarikat yang pertama iaitu George Washington dan siap pada tahun 1800. Ia mula diduduki oleh Presiden Amerika Syarikat yang kedua iaitu John Adams pada 1 November 1800 selepas Kerajaan Persekutuan Amerika Syarikat memindahkan ibu negara dari Philadelphia ke Washington DC. White House juga pernah dipanggil sebagai Istana Presiden, Rumah Presiden dan Kediaman Eksekutif sebelum Presiden Theodore Roosevelt secara rasmi memberikan nama White House. Kompleks White House adalah terdiri daripada bangunan utama iaitu Kediaman Eksekutif, bahagian West Wing dan East Wing, bangunan pejabat eksekutif Eisenhower serta sebuah kediaman tetamu yang dipanggil Blair House. White House mempunyai dua kawasan yang berbeza iaitu untuk tujuan kediaman presiden dan keluarganya serta untuk urusan rasmi. Tingkat 2 dan 3 kebanyakannya ditetapkan sebagai kediaman untuk keluarga, manakala kawasan lain seperti State Floor dan East Wing digunakan untuk tujuan upacara awam dan rasmi. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat fakta yang menarik tentang kediaman rasmi Presiden Amerika Syarikat iaitu White House. Teruskan menonton. Lokasi White House terletak dalam ibu negara Amerika Syarikat iaitu Washington DC yang bersempadanan antara negeri Maryland dan Virginia. Presiden George Washington menandatangani Akta Kongres pada bulan Disember 1790 bagi pembinaan sebuah kawasan tempat tinggal presiden yang tidak melebihi 10 batu persegi terletak di sepanjang Sungai Potomac seperti yang dibenarkan oleh Perlembagaan Amerika Syarikat dan Akta Kediaman tahun 1790. Presiden George Washington bersama dengan seorang perancang bandar, Pierre L'Enfant, memilih tapak untuk kediaman baru yang beralamat di 1600 Pennsylvania Avenue. Arkitek yang berasal dari Ireland, James Hoban, memenangi pertandingan yang diadakan bagi mencari reka bentuk yang paling menarik bagi White House. Dari segi seni bina, White House mempunyai elemen gaya neoklasik dengan tiang-tiang yang tinggi dan besar, ruang yang luas dan susun atur simetri. Ia juga mempunyai sentuhan Eropah yang kuat, menggambarkan terdapat keinginan untuk mencontohi kehebatan tamadun lama seperti Rom dan Yunani. Ia juga satu-satunya kediaman peribadi ketua negara yang dibuka kepada orang awam tanpa sebarang bayaran. Setiap Presiden Amerika Syarikat yang tinggal di White House telah membuat perubahan dan penambahan mereka sendiri. Presiden boleh mengekspresikan gaya peribadi mereka untuk menghias beberapa bahagian White House dan cara menerima kunjungan orang awam sepanjang tempoh perkhidmatan mereka. Presiden Thomas Jefferson telah menambah laluan rahsia untuk memudahkan pergerakan dalam rumah itu. Manakala Presiden Harry S. Truman pula melakukan pengubahsuaian besar-besaran pada tahun 1948 apabila didapati struktur dalaman bangunan sudah tidak selamat. Tetapi dinding batu di bahagian luar masih kekal seperti yang dibina 2 abad lalu. White House sebenarnya mempunyai sejarah yang unik dan menarik. Ia pernah dibakar oleh tentera British pada tahun 1814 dan satu lagi kebakaran berlaku pada malam Christmas tahun 1929 di bahagian West Wing di mana terletaknya pejabat-pejabat eksekutif ketika Herbert Hoover menjadi presiden. White House mempunyai 6 tingkat termasuk 2 tingkat bawah tanah serta terdapat lebih daripada 132 bilik, 35 bilik air, 412 pintu, 150 tingkap, 8 tangga dan 3 lift. Ia juga mempunyai pelbagai kemudahan untuk para penghuninya termasuk gelanggang tenis, trek jogging, kolam renang, panggung wayang dan lorong bowling. Selain tempat tinggal presiden, White House juga digunakan untuk acara rasmi negara, mesyuarat diplomatik dan lawatan kenegaraan untuk menyambut pemimpin asing. Orang awam boleh melawat White House secara percuma tetapi perlu membuat permohonan awal melalui pihak kedutaan atau ahli Kongres. Oval Office yang terletak di bahagian West Wing telah menjadi pejabat utama bagi presiden menjalankan tugas sejak Presiden William Howard Taft mula bekerja di dalamnya. Ia dilengkapi dengan tingkap kalis peluru dan tembok konkrit tebal di sepanjang bangunan pejabat eksekutif ini. Di dalam pejabat oval, Presiden akan berbincang dengan ketua-ketua negara, para diplomat, kaki tangannya dan pegawai-pegawai lain selain berucap di televisyen menangani isu-isu semasa. Terdapat sebuah kompleks rahsia di bawah tanah bahagian West Wing dipanggil Situation Room yang digunakan oleh Presiden untuk mengendalikan krisis kecemasan di peringkat antarabangsa dan maklumat perisikan global secara langsung. Ia membolehkan Presiden mengakses dan menilai laporan situasi kritikal dengan cepat. Situation Room adalah bukan sekadar sebuah bilik. Ia mempunyai keluasan 5,000 kaki persegi, bilik pemantauan dan 3 bilik mesyuarat.
ia telah ditambah baik secara lengkap dengan teknologi terkini dan ciri-ciri keselamatan yang bernilai $50 juta Amerika Syarikat. Situation Room ini pernah digunakan oleh Presiden Lyndon B. Johnson semasa Perang Vietnam dan Presiden Obama semasa Operasi Neptune Spear untuk menangkap dan membunuh Osama bin Laden. Selain itu, terdapat sebuah bunker bawah tanah yang dinamakan sebagai Presidential Emergency Operations Center (PEOC) yang dibina oleh Presiden Franklin D. Roosevelt di bahagian East Wing sebagai tempat mesyuarat yang selamat sekiranya berlaku situasi kecemasan. Semasa peristiwa 11 September 2001, Presiden Bush bertemu dengan anggota Majlis Keselamatan Negara di PEOC. Walaupun spesifikasi tempat bunker presiden bawah tanah ini adalah sulit, ia pada asalnya dibina untuk menahan serangan nuklear secara langsung selepas serangan Pearl Harbor semasa Perang Dunia Kedua. Terdapat juga maklumat yang tidak sahih mengenai terowong rahsia yang menghubungkan antara White House ke Pentagon. Sebenarnya, terdapat pelbagai kisah mistik yang dikaitkan dengan White House. Ada yang mendakwa mereka melihat kelibat roh Presiden Abraham Lincoln berkeliaran di kawasan tertentu dalam rumah ini. Malah, beberapa First Lady seperti Eleanor Roosevelt dan Grace Coolidge pernah mengaku mengalami kejadian pelik semasa menetap di sana. Dari segi sistem pertahanan, White House adalah antara kompleks bangunan yang paling dijaga rapi di dunia, lengkap dengan sistem keselamatan moden dan rondaan oleh Secret Service. Segala-galanya sentiasa diawasi 24 jam sehari di sini. Keselamatan penghuni di dalam White House adalah di bawah tanggungjawab pasukan Secret Service, namun tidak dapat dipastikan berapa ramai ejen yang bertugas. Pagar di sekitar perimeter dibina ringkas tetapi berkesan untuk menghalang penceroboh. Pada tahun 2023, pagar ditinggikan dari 6,5 kaki kepada 13 kaki. Secara keseluruhannya, ia adalah pagar besi sepanjang 3,500 kaki yang dilengkapi dengan sensor tekanan, teknologi anti panjat dan anti pencerobohan. Selain itu, pelbagai kamera inframerah dan sistem radar dipasang di bumbung. Penembak tepat juga sentiasa memerhati di atas bangunan. 150 tingkap di White House dilengkapi dengan kaca kalis peluru yang terkuat di dunia. Pada tahun 2011, beberapa tembakan dilepaskan ke arah White House dari senapang separa automatik, namun tiada satu pun yang berjaya menembusi tingkap. Ruang udara di atas White House dan kawasan sekitarnya adalah ditutup untuk sebarang laluan pesawat. Mana-mana juruterbang yang cuba mengambil jalan pintas melalui ruang udara Washington DC akan segera diiringi keluar oleh pesawat tentera atau diberi amaran tentang kemungkinan peluru berpandu jarak dekat dan sederhana akan dilancarkan, iaitu sistem Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System. Kesimpulannya, White House adalah lebih daripada sekadar sebuah rumah kediaman bagi keluarga Presiden Amerika Syarikat yang sangat besar, tetapi ia penuh dengan sejarah sejak siap dibina lebih 200 tahun yang lalu. Ia adalah antara bangunan yang paling dikenali di dunia dengan mempunyai sistem keselamatan paling ketat dan juga menjadi simbol kuasa negara Amerika Syarikat. Ini adalah bangunan paling berkuasa di dunia yang terletak di Amerika Syarikat. Ia dikenali sebagai Pentagon. Pentagon berfungsi sebagai ibu pejabat Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat yang berfungsi mengawasi semua cabang tentera Amerika Syarikat, iaitu tentera darat, tentera laut, tentera udara, marine dan pengawal pantai. Pada awalnya, Jabatan Pertahanan ini dipanggil Jabatan Perang apabila ia mula ditubuhkan pada tahun 1789. Kemudiannya berkembang sehingga mempunyai seramai 24,000 pekerja yang beroperasi di 17 buah bangunan di Washington DC pada tahun 1942. Semasa Perang Dunia Kedua, apabila Hitler dan tenteranya mara melalui Eropah, Kongres Amerika Syarikat dan Presiden D. Roosevelt ketika itu sedar terdapat keperluan penting untuk menyatukan pasukan angkatan bersenjata di sebuah ibu pejabat. Keluasan ruang lantai bangunan yang juga dikenali sebagai Puzzle Palace adalah melebihi daripada 6.5 juta kaki persegi, iaitu 3 kali ganda dari Empire State, menjadikannya bangunan pejabat yang kedua terbesar di dunia. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat mengenai bangunan yang paling berkuasa di dunia. Teruskan menonton. Pentagon direka seorang arkitek dari Amerika Syarikat bernama George Bergstrom dan dibina oleh kontraktor John McShane. Kawasan tanah di Arlington Farm, Virginia, di mana tapak asal bagi bangunan Pentagon, dibina dikelilingi oleh jalan di 5 sisi. Namun Presiden Franklin D. Roosevelt mengarahkan lokasinya dipindahkan ke kawasan seperti dilihat pada hari ini dengan mengekalkan reka bentuk seperti Pentagon. Bangunan Pentagon adalah setinggi 5 tingkat dengan 2 tingkat bawah tanah dan terdiri daripada 5 lingkaran cincin dalaman mengikut abjad A sehingga E dan dipisahkan oleh 10 koridor.
Disebabkan besi keluli yang terhad semasa perang, bangunan ini dibina rendah selain mengelakkan sebarang halangan ke atas pemandangan di Washington DC. Bangunan Pentagon sangat besar sehingga ia mempunyai 6 poskod yang berbeza. Bentuknya juga mirip seperti kubu-kubu zaman dahulu dan beberapa kubu dari era Perang Saudara Amerika Syarikat. Pentagon mempunyai 3 fungsi dalam satu, iaitu sebuah bangunan ketenteraan, institusi terbesar di Amerika Syarikat dan simbol kuasa. Pada masa pembinaan Pentagon pada akhir 1941 sehingga Januari 1943, pentadbiran Presiden Franklin D. Roosevelt dan orang awam percaya bahawa bangunan ini adalah tindak balas sementara kepada Perang Dunia Kedua yang sedang meletus dan tidak akan diperlukan lagi selepas keadaan kembali kepada normal. Tetapi situasi keamanan dunia selepas Perang Dunia Kedua tidaklah seperti yang diimpikan dengan perubahan geopolitik yang pantas berlaku dengan persaingan dua kuasa besar antara Kesatuan Soviet dan Amerika Syarikat. Ia menjadi ancaman berterusan kepada keselamatan Amerika Syarikat dan sekutunya. Pada kemuncak Perang Dunia Kedua, Pentagon menyediakan ruang pejabat untuk lebih daripada 33,000 pekerja. Terdapat desakan untuk mengekalkan jumlah angkatan tentera yang besar selepas perang, iaitu sekitar 2.5 juta orang, terdiri daripada lelaki dan wanita antara tahun 1945 sehingga 1990 atau hampir 8 kali ganda lebih ramai berbanding sebelum tahun 1940. Ia memerlukan struktur ketenteraan yang jauh lebih besar dan lengkap di Washington, di mana Pentagon menjadi simbol kemegahan dengan penubuhan National Military Establishment pada tahun 1947 yang kemudiannya ditukar nama kepada Department of Defense (DoD) pada tahun 1949. Hari ini, Pentagon menjadi pusat operasi tentera Amerika Syarikat dengan kira-kira 23,000 pekerja yang keluar masuk setiap hari. Ia menempatkan pejabat setiausaha pertahanan, ketua staf bersama dan pegawai peringkat tertinggi tentera darat, tentera laut, Kor Marine dan tentera udara. Kehebatan Pentagon. Pentagon telah menjadi bahagian penting dalam sejarah ketenteraan Amerika Syarikat, terutamanya semasa konflik besar seperti Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin. Pentagon Force Protection Agency (PFPA) bertanggungjawab untuk melindungi bangunan ini daripada serangan kimia, biologi, radiologi dan nuklear. Pemeriksaan keselamatan diperlukan untuk semua individu yang memasuki bangunan dan sebarang rakaman video atau gambar adalah dilarang untuk memastikan kerahsiaan. Semasa Perang Dingin, sebuah gerai menjual hotdog yang terletak di halaman tengah Pentagon diberi gelaran Cafe Ground Zero kerana terdapat spekulasi mengatakan lokasi tersebut dianggap bersambung dengan bangker rahsia bawah tanah oleh tentera Kesatuan Soviet dan menjadi sasaran utama sekiranya perang nuklear tercetus ketika itu. Pentagon telah mengalami pengubahsuaian besar-besaran bermula tahun 1993 dengan tingkap di sepanjang bahagian Wedge 1 dibuat daripada bahan tahan letupan setebal 1,5 inci. Apabila pesawat American Flight 77 menghentam Pentagon pada 9/11, 125 orang di dalam bangunan tersebut terbunuh dan tingkap-tingkap ini telah menyelamatkan ribuan nyawa yang lain selain panel Kevlar yang diletakkan di antara tingkap untuk menahan serpihan akibat letupan. Pada bulan Disember 2001, pusat transit Pentagon bernilai 36 juta $US dibuka untuk mengelakkan pergerakan kenderaan awam terlalu hampir seperti sebelumnya, iaitu hanya dalam jarak 10 kaki dengan bangunan Pentagon. Pada tahun 2002, pasukan polis Pentagon yang dikenali sebagai Defense Protection Service (DPS) digantikan oleh Pentagon Force Protection Agency. Fungsi unit baru ini diperluaskan dengan misi kesiapsiagaan, pengesanan, pencegahan dan anti keganasan, termasuklah dalam menghadapi senjata pemusnah besar-besaran. Untuk menangkis serangan serius, agensi keselamatan Pentagon ini mempunyai pasukan khas dipanggil Cobra. Ia adalah seperti pasukan SWAT yang terlatih. Terdapat juga pasukan pakar di Pentagon yang boleh menangani insiden berkaitan bahan kimia, biologi, radiologi dan nuklear. National Military Command Center (NMCC) di Pentagon bertanggungjawab untuk menghasilkan mesej tindakan kecemasan kepada pelbagai aset ketenteraan termasuk pusat kawalan pelancaran dan kapal selam nuklear. Projek tidak masuk akal dan membazir oleh Pentagon. Apabila bercakap tentang pemaziran sehingga berbilion dolar dari hasil cukai rakyat, Jabatan Ketenteraan di Pentagon juga banyak melakukan projek-projek yang tidak masuk akal. Pertama, semasa Perang Dunia Kedua, seorang pegawai di Pejabat Penghematan Strategik memberikan idea supaya mengikat bom di badan kucing dan menjatuhkannya ke tengah lautan berdekatan dengan kapal perang musuh kerana menganggap kucing yang takut dengan air akan berenang ke arah kapal. Namun semasa ujian dijalankan, kucing didapati pengsan ketika dijatuhkan dari udara dan tenggelam di laut bersama-sama bom sehingga tidak dapat dikesan. Kedua, antara tahun 1956 dan 1971,
tentera Amerika Syarikat menghasilkan sekitar 2,100 Davy Crocketts, iaitu sebuah senjata taktikal dengan kepala peledak nuklear yang mempunyai kekuatan 0.01 kiloton yang digunakan di medan perang semasa Perang Dingin. Masalah besar yang dihadapi ialah senjata tersebut hanya boleh menembak sejauh 2.5 batu, bermakna askar-askar yang menembak peluru nuklear tersebut terdedah kepada radiasi yang boleh membawa maut. Terdapat video propaganda dari Pentagon yang hanya menasihati askar-askar bahawa mereka boleh mengelakkan radiasi dengan melompat ke dalam parit berdekatan. Ketiga, selepas Perang Dunia Kedua, tentera Amerika Syarikat menjalankan eksperimen untuk menghasilkan helikopter mini dengan tujuan untuk menghantar askar ke barisan hadapan dalam masa yang singkat. Malangnya bagi askar-askar yang terlibat, ianya adalah mustahil digunakan kerana boleh mendatangkan kecederaan parah kerana memerlukan askar berdiri di atas platform dengan 4 bilah berputar. Keempat, pada tahun 2009, Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) iaitu sayap penyelidikan rahsia Pentagon memperkenalkan senapang atau meriam kilat yang boleh memusnahkan bom dan bahan letupan milik musuh dengan renjatan elektrik bervoltan tinggi. Namun, prototipe yang berjaya dicipta hanya mempunyai jarak 15 meter, iaitu terlalu dekat menyebabkan ianya tidak efisien. Tetapi, ia tidak menghentikan usaha mereka ini yang kini meneruskan dalam menghasilkan senjata pemusnah seakan-akan tukul Thor, iaitu teknologi yang boleh mengalihkan kilat supaya ia membakar infrastruktur musuh. Kelima, tentera laut Amerika Syarikat telah membelanjakan 37 bilion US dollar untuk membangunkan kapal tempur littoral yang bertujuan untuk meronda perairan pantai yang cetek untuk mengawal aktiviti lanun serta penyeludupan dadah. Tetapi, kapal ini digelar sebagai Little Crappy Ship oleh anggota tentera laut Amerika Syarikat kerana ia tidak boleh dibawa ke medan pertempuran. Ini kerana badan kapal tersebut dibina sangat nipis sehingga sebuah kapal yang bernilai 440 juta US dollar ini boleh dimusnahkan dengan hanya satu peluru berpandu musuh. Sistem senjata dan komunikasi kapal ini juga disahkan sebagai gagal. Ujian yang dijalankan oleh pihak Pentagon telah mengisytiharkan bahawa kapal tempur ini tidak akan dapat bertahan dalam serangan pertempuran di laut. Keenam, Pentagon pernah membuat kenyataan bahawa mereka menjalankan program penyiasatan UFO secara rahsia selama 5 tahun yang memakan kos lebih 20 juta US dollar sehingga 2012. Operasi X-Files oleh Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat ini kemudiannya terpaksa ditamatkan selepas pembiayaan dihentikan. Dalam perkembangan terkini, Elon Musk dan pasukannya di Jabatan Kecekapan Kerajaan yang baru ditubuhkan pada 20 Januari 2025 oleh pentadbiran Trump diarahkan untuk meneliti perbelanjaan Pentagon untuk mencari potensi pembaziran dan penipuan. Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat yang berpusat di Pentagon adalah jabatan terbesar dalam kerajaan Amerika Syarikat dan mempunyai belanjawan tahunan melebihi 800 bilion US dollar.